Korang pernah tak dengar orang cakap kita ni adalah puncak segala-galanya dalam rantai makanan? Yalah, kononnya dulu moyang kita kera-kera comel yang bongkok, lepas tu pandai berdiri tegak, belajar main api, lepas tu terus boleh sampai ke bulan. Ceritanya nampak macam grafik garis lurus yang naik mencanak ke atas, menuju kesempurnaan. Tapi, macam mana kalau aku cakap sebenarnya grafik tu satu pembohongan besar yang disusun kemas gila? Hakikatnya, kita bukan tengah naik, kawan-kawan. Kita ni sebenarnya tengah terjun bebas tanpa payung terjun. Cuba korang tengok fakta ni baik-baik. 30,000 tahun lepas, moyang kita yang orang panggil primitif tu sebenarnya ada otak yang jauh lagi besar daripada otak kita sekarang ni. Data arkeologi yang selalu tersimpan dalam gudang muzium ni tunjuk fakta yang agak perit sebenarnya. Otak manusia moden ni dah mengecut dalam 10% tau dalam tempoh 10,000 tahun kebelakangan ni. 10% tu banyak, okey. Bayangkan sebiji bola tenis kena cabut paksa daripada dalam kepala korang. Sekarang ni, cuba korang fikir sendiri. Kalau evolusi tu maksudnya jadi makin bagus, asal organ paling penting kita ni makin mengecil bila kita rasa kita makin pandai. Tu anomali pertama yang korang kena hadam. Kita ni selalu berbangga dengan teknologi dalam poket, tapi kita lupa sebenarnya semua tu hanyalah tongkat untuk biologi kita yang makin nazak. Kita buat kalkulator sebab otak kita dah malas nak mengira, kita buat GPS sebab insting navigasi kita dah tumpul macam pisau dapur murah. Sains panggil ni sebagai kecekapan otak, tapi kalau tanya aku, ni adalah degradasi sistem yang nyata. Cuba bayangkan kalau Nabi Adam, manusia pertama kita, diciptakan bukan sebagai makhluk yang tengah tercari-cari macam mana nak hidupkan api, tapi sebagai puncak kesempurnaan biologi. Sebuah mahakarya dengan kapasiti memori yang tak terbatas, dengan fizikal yang boleh lawan segala hukum alam yang kita kenal sekarang. Tapi tengoklah kita sekarang ni, cepat letih, umur pendek-pendek pula tu, dan terjebak dalam tubuh yang makin mengecil. Kita ni ibarat salinan daripada salinan yang dah terlalu banyak kali kena fotostat sampai dakwatnya dah pudar, detailnya pun dah hilang entah ke mana. Jadi, apa yang buatkan penyusutan besaran ni terjadi? Adakah sebab kita dah tak perlukan otak besar lagi? Ataupun ada sesuatu yang berubah secara drastik pada panggung tempat kita hidup sekarang ni? Sesuatu yang ada kaitan dengan graviti, oksigen dan rahsia di sebalik tinggi badan 30 meter tu? Sabar dulu, jangan gatal nak tanya lagi sebab dalam bahagian seterusnya nanti aku akan bedah satu benda yang buat korang punya akal sihat bergetar hebat. Korang bayangkan ni, cuba korang berdiri kat kaki satu monumen hidup yang tingginya 30 meter. Bagi logik sains kita sekarang, benda ni memang mustahil sangat kan? Sains ni pun satu, pantang nampak benda pelik sikit, terus dia nak membentak kita dengan apa yang diorang panggil hukum kuadrat kubik. Hukum ni sebenarnya simple je, tapi dia punya kejam tu lain macam. Dia kata, kalau korang gandakan ketinggian badan seseorang, luas permukaan dia akan jadi 4 kali ganda, tapi isi padu, berat dia tu akan melonjak sampai 8 kali ganda. Secara matematik, kalau ada manusia tinggi 30 meter berdiri atas muka bumi hari ini, mau dia terus punah sebab kena hempap dengan berat tulang sendiri dalam masa 1 saat je. Tapi kawan-kawan, kat sinilah sebenarnya ada rahsia besar yang diorang terlepas pandang. Hukum tu cuma pakai kalau panggung atau keadaan sekeliling kita ni masih sama macam sekarang. Sekarang ni aku nak tanya, apa jadi kalau graviti bumi masa dulu tu tak sekuat sekarang? Apa jadi kalau tekanan atmosfera masa tu padat sangat sampai boleh bagi daya apung atau buoyancy kat tubuh raksasa tu lebih kurang macam cara paus terapung dalam laut? Cuba korang tengok anomali ni. Kat lapisan tanah paling tua, pakar-pakar jumpa fosil pepatung yang rentang sayap dia sampai 1 meter. Lepas tu ada reptilia seukuran bas sekolah. Secara logik fizik hari ni, diorang ni pun takkan lepas nak bernafas atau terbang dalam udara kita yang nipis ni. Habis tu, macam mana diorang boleh hidup? Jawapan dia sebenarnya terperangkap dalam gelembung udara kecil kat dalam batu ambar purba. Gelembung tu bagi bukti sahih yang bumi zaman dulu punya kadar oksigen sampai 35%, jauh beza dengan 21% yang kita sedut sekarang ni. Atmosfera zaman tu memang bahan api super bro. Nabi Adam tu bukan sekadar raksasa. Beliau ni sebenarnya satu organisma yang memang direka untuk hidup dalam bumi yang jauh lebih hebat dari sekarang. Tubuh beliau tu mesin biologi yang cukup perfect, ditenagai dengan tekanan atmosfera tinggi dan oksigen yang melimpah ruah. Tulang beliau bukan kalsium rapuh macam tulang kita ni, tapi struktur kristalin yang kepadatannya kalahkan besi moden. Tapi, cuba korang perasan pola ni. Lama-kelamaan, bumi makin sejuk. Tekanan atmosfera makin turun, oksigen makin menipis, dan perlahan-lahan kapasiti fizikal manusia ni dipaksa mengecil, supaya kita tak mati tercekik dengan hukum fizik yang dah berubah.
Kita panggil proses ni adaptasi, tapi sebenarnya aku nampak ni macam penciutan paksa. Kita ni sebenarnya sisa kegemilangan yang terpaksa dipangkas demi nak terus hidup dalam atmosfera yang makin miskin berkah. Tapi tunggu dulu, kalau tubuh kita ni mengecil sebab atmosfera, korang tak terfikir ke apa jadi dengan organ yang paling boros tenaga kat dalam badan kita? Apa jadi dengan otak kita masa bahan api super tu ditarik balik dari peredaran? Ada benda yang dah berubah kat hukum alam kita ni, sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya kita rasa diri kita ni makin maju, padahal sebenarnya kita ni tengah alami kemunduran yang nyata. Bersedialah sebab kejap lagi kita nak masuk ke ruang mesin yang paling gelap, iaitu mesin waktu atmosfera. Kita nak bongkar kenapa jantung manusia pertama dulu akan terus meledak kalau tiba-tiba dia pindah masuk ke zaman kita sekarang ni. Tanpa oksigen purba tu, jantung kita yang hari ni pun mungkin akan meledak dalam hitungan detik. Kenapa jadi macam tu? Nanti aku cerita. Korang pernah terfikir tak kenapa nenek moyang kita dulu boleh hidup sampai 1000 tahun? Kalau korang tanya doktor zaman sekarang, mesti dorang gelak siap cakap tu salah tulis atau dongeng semata-mata. Tapi korang kena faham satu benda ni, biologi kita ni sebenarnya hamba kepada atmosfera. Cuba bayangkan, kalau korang masukkan atlet zaman sekarang ni dalam ruang hiperbarik yang penuh dengan oksigen murni, luka yang sepatutnya ambil masa berminggu nak sembuh, boleh baik dalam masa beberapa jam je. Bayangkan kalau satu dunia ni dulu adalah ruang hiperbarik gergasi. Data daripada gelembung udara yang terperangkap dalam fosil ambar pun tunjukkan yang atmosfera kita dulu ni 2 kali ganda lebih padat. Tekanan udara tinggi tu paksa oksigen masuk terus dalam plasma darah, bukan setakat harapkan sel darah merah je. Maknanya, setiap inci tubuh manusia awal dulu ni memang macam mesin yang sentiasa kena recharge. Kanser ke, jangkitan kuman ke, penuaan cepat ke, memang payah nak jadi sebab sel badan dorang sentiasa dimandikan dengan bahan api super. Inilah rahsia sebenar kenapa dorang boleh hidup lama sampai 1000 tahun yang mungkin sains moden ni sengaja buat-buat tak nampak. Tapi lepas tu, datanglah bencana besar yang kita kenal sebagai banjir besar atau pergeseran kutub tu, habis rabak kubah pelindungan atmosfera kita. Tekanan udara jatuh menjunam, oksigen pun merosot daripada 35% tinggal 21% je. Masa inilah bermulanya titik balik de-evolusi kita. Bayangkan, bila tekanan udara dah tak cukup, tubuh manusia yang tinggi macam bangunan 10 tingkat tu dah mula rasa macam kena hempak beban ribuan tan. Jantung dorang mula kena kerja gila-gila, macam kereta sports mahal, tapi korang sumbat minyak petrol murah yang cap ayam, memang knocking lah sistem dalaman tu. Kita ni sebenarnya mengecil bukan sebab kita nak, tapi sebab jantung kita dah tak mampu nak pam darah sampai ke puncak kepala. Kita terpaksa jadi kecil supaya tak mati lemah dalam udara yang makin nipis ni. Yang paling sadis, korang jangan ingat pasal tinggi badan je. Otak kita ni kan organ yang paling kuat telan oksigen. Kalau udara yang kita sedut sekarang ni ibarat sampah kalau nak banding dengan zaman dulu, korang rasa apa jadi kat tahap kecerdasan kita? Jangan kita ni memang tengah alami proses mati otak berjemaah tanpa kita sedar pun. Jadi, bila korang tanya kenapa jantung manusia zaman sekarang ni boleh meledak kalau dipindahkan ke zaman purba, jawapannya sebab jantung kita dah biasa rileks dalam suasana tekanan rendah. Kalau tertiba dicampak ke zaman oksigen padat dengan tekanan tinggi, sistem badan kita yang dah rosak ni memang tak boleh nak handle pressure tu, terus sistem tu collapse. Kita ni sebenarnya cuma versi manusia yang dah tercala dan cacat berbanding manusia pertama dulu. Dahlah jantung kecil kena pula hirup udara sampah sekarang, memang sedihlah nasib kita ni, kan? Korang tarik nafas dalam dulu. Jangan cepat melenting sebab part yang ni memang bikin otak korang jadi jam sikit. Kita nak borak pasal benda yang orang panggil antropologi terlarang. Pernah tak terfikir kenapalah setiap kali ada jumpa kerangka gergasi, terus benda tu lesap macam kena telan bumi? Kita ni bukannya hasil evolusi yang makin hebat, tapi sebenarnya kita ni macam versi degradasi genetik yang dah dirancang sistematik. Sejarah ni pun satu, sibuk nak hapus bukti-bukti yang ada. Bayangkan, korang tengah rancak korek tanah nak buat pondasi rumah, tiba-tiba sekop korang terhentak benda keras. Bila belek-belek, rupanya tulang paha, tapi panjangnya ya ampun, sebiji macam panjang badan korang sendiri. Apa korang buat? Mestilah panggil wartawan terus, kan? Dulu, zaman abad ke-19 dengan awal abad ke-20, surat khabar ke Amerika dengan Eropah tu memang trending gila dengan cerita penemuan kerangka manusia tinggi 3-5 meter kat gundukan tanah kuno. Ini bukan teori konspirasi acah-acah tau, ni memang ada catatan sejarah yang tengah bersawang. Tapi, perasan tak ada satu pola pelik kat sini? Setiap kali penemuan rare ni keluar headline,
Mesti ada institusi besar atau pusat sains yang datang take over tapak tu, kononnya nak buat kajian, lepas tu puf, kerangka tu hilang macam tu je. Kenapa? Sebab kalau kerangka ni wujud dan tulang diorang tu jenis padat, habislah buku teks biologi kita yang ajar pasal manusia ni berevolusi daripada kera kecil yang jalan bongkok tu. Memang kena bakar jadi abu lah buku tu semua. Diorang ni sanggup buat apa saja, termasuk hapuskan bukti, sebab tak nak korang tahu yang sejarah manusia ni sebenarnya cerita pasal penurunan kualiti, bukannya pasal kita makin maju. Diorang tak nak korang tahu yang kita ni sebenarnya versi kerdil daripada sesuatu yang jauh lebih gempak. Cuba korang tengok kat merata tempat, dari gua kat Gunung Kaukasus sampailah lembah-lembah kat Timur Tengah, banyak lagi jejak peninggalan manusia sempurna ni. Ada tapak kaki gegasi yang dah membatu kat atas granit, macam batu tu dulu lembut macam Play-Doh je bagi diorang. So, kemana hilangnya tulang-tulang yang buat teori Darwin ni pening kepala? Rasanya memang dah tersadai kat gudang bawah tanah yang kita takkan pernah boleh masuk punya. Tapi, diorang lupa satu benda. Fizikal mungkin boleh diorang sorok atau hancurkan, tapi memori pasal kesempurnaan tu memang dah tertanam kemas dalam DNA kita ni. Dah, tahan dulu nafas tu, sebab kalau setakat tulang-tulang ni korang dah rasa seriau, tunggu nanti kita bedah pula pasal sang prototype tu. Itu lagilah buat korang rasa nak garu kepala. Tahan dulu nafas tu korang. Sebab kalau bab tulang-tulang tadi dah cukup buat korang rasa seram sejuk, tunggu sampai kita bedah cetak biru manusia ni. Kita nak sembang pasal prototype asal kita. Kita nak cerita pasal Nabi Adam, bukan nak buat cerita dongeng, tapi kita nak tengok dari sudut masterpiece biologi. Bayangkan manusia yang kapasiti otak dia boleh simpan semua ilmu alam semesta. Agak-agak apa rasa jadi manusia yang langsung tak kenal erti lupa. Hapuskan terus dari kepala otak korang gambar manusia purba yang kotor, bongkok, asyik mengerang macam tak cukup tidur tu. Itu semua penghinaan besar dekat nenek moyang kita, tahu tak? Kalau kita sembang pasal Nabi Adam, kita tengah cakap pasal anomali biologi paling gempak yang pernah pijak bumi ni. Dalam tradisi eskatologi, dia diajak semua nama benda. Sains kita yang kerdil ni mungkin fikir, alah belajar vocab je pun. Tapi sebenarnya, itu level master file. Itu penguasaan struktur atom, frekuensi semesta, dengan hukum fizik tanpa perlu buat eksperimen bagai. Bayangkan korang ada otak yang bukan setakat 10% besar, tapi bandwidth dia 1000 kali ganda lebih laju dari fiber optik paling mahal sekarang. Nabi Adam tak perlukan Google bro. Dia tu sistem tu sendiri. Dia tak payah nak pening-pening belajar fizik, sebab dia sendiri adalah fizik yang bernafas. Bayangkan, dengan saiz tubuh setinggi 30 meter, volume kranium dia tu memang masif gila. Dengan oksigen yang cukup padat masa tu, neuron dia tak pernah rasa penat. Dia boleh proses beribu data serentak, dari pusingan planet sampailah ke metabolisme sel dia sendiri. Inilah kesempurnaan yang dorang takut sangat kita tahu. Sebab kalau kita sedar kita ni asalnya dari puncak kecerdasan macam ni, mesti korang akan mula tanya, kenapa sistem pendidikan sekarang ni cuma reti cetak pekerja, bukan pemikir? Kita ni selalu berlagak bangga dengan teknologi, tapi cuba tengok corak dia. Makin canggih gadget luar, makin lembab fungsi dalam badan kita ni. Kita dah hilang memori fotografi, insting nak navigasi guna bintang pun dah ke laut, nak sembuhkan luka sendiri pun dah tak reti. Nabi Adam tu bukti nyata yang manusia ni sebenarnya bos kepada ekosistem, bukannya hamba kepada sistem. Tapi itulah, ada harga yang perlu dibayar bila kesempurnaan ni mula dikorupsi oleh waktu dan macam benda lain. Jadi sekarang, cuba korang fikir balik, apa rasa jadi manusia yang tak kenal erti lupa? Dan kenapa sampai sekarang, nak ingat nombor telefon sendiri pun, kita terpaksa menagih bantuan mesin? Sabar, simpan dulu emosi tu. Sebab lepas kita dah faham betapa hebatnya kita dulu, bahagian seterusnya ni memang akan buat korang rasa pahit gila bila berdepan dengan kenyataan sekarang. Tarik nafas dulu, relax. Kalau tadi korang dah rasa seram sejuk pasal tulang temulang tu, tunggu dulu. Sebab sekarang kita nak masuk bab yang lagi gempak. Kita nak bedah sikit pasal masterpiece biologi yang paling agung, iaitu Nabi Adam. Ni bukan cerita dongeng penglipu lara, tapi kita nak tengok dari sudut pandang yang lain sikit. Korang bayangkan, macam mana agaknya rasanya jadi manusia yang tak pernah tahu apa itu lupa. Otak tu bukan setakat canggih, tapi kapasiti dia mampu tampung semua ilmu dalam alam semesta ni. Korang tolong padam terus gambaran manusia purba yang bongkok, kotor dan asyik mengerang tu. Itu betul-betul satu penghinaan besar dekat nenek moyang kita semua.
Kita ni kalau cakap pasal Nabi Adam, kita tengah cakap pasal anomali biologi yang paling rare pernah wujud atas muka bumi ni. Dalam tradisi eskatologi, diajarkan semua nama benda-benda dekat Nabi Adam. Kalau kita tengok dengan mata sains yang dah kerdil ni, kita ingat macam budak sekolah tengah hafal kosakata, kan? Tapi sebenarnya, itu adalah level master file, penguasaan penuh struktur atom, frekuensi semesta. Sampailah hukum fizik yang kita kena perah otak buat eksperimen bertahun-tahun, baginda dah master tanpa perlu pun buat kajian. Bayangkan kalau otak kita ni bukan setakat 10% lebih besar, tapi bandwidth dia 1000 kali ganda lagi laju. Nabi Adam tak payah nak google apa-apa, baginda sendiri adalah sistem tu. Baginda tak perlu belajar fizik, sebab baginda adalah fizik yang sedang bernapas. Badan tinggi sampai 30 hasta tu membolehkan isi padu otak baginda jadi masif. Dengan oksigen yang cukup padat masa tu, neuron baginda tak kenal pun erti penat. Baginda boleh proses beribu-ribu data serentak, daripada pusingan planet sampailah metabolisme sel yang paling kecil dalam badan sendiri. Inilah kesempurnaan yang dorang takut sangat tu. Kalau manusia sedar kita ni sebenarnya datang daripada puncak kecerdasan macam ni, mesti kita akan mula soal, kenapa sistem pendidikan moden sekarang cuma nak cetak pekerja, bukan nak lahirkan pemikir? Kita ni selalu bangga sangat dengan teknologi, kan? Tapi cubalah perhati betul-betul pola ni. Makin canggih gadget kat luar, makin lembab fungsi dalaman badan kita. Kita dah hilang memori fotografis, hilang insting nak navigasi guna bintang, malah nak sembuhkan luka sendiri pun dah tak boleh. Nabi Adam tu bukti nyata manusia ni asalnya dirancang jadi tuan kepada ekosistem, bukannya budak suruhan ekosistem. Tapi itulah, ada harga yang kena bayar bila kesempurnaan ni mula dikorupsi oleh peredaran zaman dan macam benda lagi. Cuba fikir balik, kenapa lah sekarang ni nak ingat nombor telefon pun kita terpaksa harapkan mesin. Tapi, jangan emosi dulu. Sebab lepas kita dah faham betapa hebatnya kita dulu, kita akan dihidangkan dengan satu kenyataan yang perit sikit. Lepas ni, kita nak bedah pula pasal eskatologi tubuh. Kita akan bincang, kenapa umur manusia ni makin hari makin pendek, daripada yang boleh hidup sampai 1000 tahun, sekarang tinggal sekejap je. Adakah kematian awal ni sebenarnya cara alam nak lindungi bumi daripada genetik kita yang makin rosak? Pilihan kat tangan korang. Korang nak terus jadi salinan yang rosak ke korang nak mula gali balik kesempurnaan yang sengaja dorang sorokkan dalam diri korang tu? Sebab kalau benda ni berterusan, korang bayangkanlah sekecil mana pula agaknya anak cucu kita nanti bila dorang kena berdiri depan pengadilan terakhir nanti.